Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Ahli Jawatan Kuasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, Ustazah, Abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran dan nikmat yang tidak terhingga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini nikmat yang paling besar pada ketika dan saat ini adalah nikmat kehidupan itu. Maka itulah kesempatan yang dapat kita ambil dengan kehidupan itu untuk kita memperbaiki amal, menambah amal, untuk membuat segala bentuk kebaikan. Moga-moga dengan kehidupan kita yang baru ini Allah memberkati dan merahmatinya. Pada pagi ini tuan-tuan, kita sambung lagi pengajian kitab kita Bahrul Maziz jilid ke-18. Babul maja'a fi man rama aqahu bikufir. Kufri. Bab yang terdatang daripada menyatakan orang yang mengata saudaranya dan memanggil akan dia dengan kata hai kafir. Tu. Boleh tak kita panggil saudara kita, oi kafir tu lembut sangat. Oi kapiak. Macam itulah. Tu nampak kasar lagi kan. Kafir ni lembut sikit. Orang Kuala Lumpur, Selangor, dia kata kafir. Orang utara dia kata kapiak. Boleh ke tak boleh? Kan? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya memanggil saudara sama Islam itu hai kafir, atau dikatakan kepadanya kamu ni kafir, iaitu satu daripada maksiat besar dan berdosa besar. Tu. Kita panggil apa? Saudara kita, saudara sama Islam, kita kata apa? Weh, kapiak. Kan? Tu. Tapi kadang-kadang dia menjadi satu, orang kata apa? Sekadar gurauan, panggilan lah. Kan bahasa kita kat Malaysia ni, khususnya orang Melayu ni, dia tengoklah setiap-setiap negeri ni, dia ada dia bahasa-bahasa sendiri. Yang Melakanya lain, Terengganu-nya lain, Peraknya, Penang lagi lah lain. Kan? Penang dia panggil woi mangkak. Tu. Tu Penang kan. Kalau Melaka sekali lah habal. Tu kan. Tengok macam mana lah kan. Tapi sebenarnya itu sekadar panggilan mulut saja. Dia tak sampai ke tingkat dalam hati ni. Kalau kafir ni pula macam mana? Iaitu satu daripada maksiat besar dan berdosa besar. Maka apabila seorang yang memanggil saudaranya hai kafir itu tidak beriktikad dan tidak qasadkan saudaranya Islam itu jadi kafir dan batal agama Islamnya dengan bukan jalan syar'i, nasib tidak kafir. Kalau dia sekadar panggil macam tu, melawak. Kan. Tapi dalam Islam ni ada benda-benda yang kita boleh melawak dan kita tak boleh melawak. Kan. Contohnya nikah dan cerai ni, kita tak boleh nak melawak. Kan. Ada satu kisah ni, suami ni saja nak main-main dengan isteri lah. Kan. Dia kata lepas minum tu, lepas tu dia cerita kat kawan dia, lepas minum tu aku pun kata apa, yang pagi ni abang cerai yang. Terkejut isteri ni, jatuh. Cerek tu jatuh daripada tangan. Terkejut. Ribut tak ada, hujan tak ada. Suami ni pergi lepas minum pula. Isteri pun kata, abang ni biar betul. Dah abang melawak je. Dia tak kira dah melawak tak melawak, benda ni jatuh. Lepas tu seronok pula cerita kat kawan. Tadi kau tahu tak Man, aku pagi tadi sajalah nak melawak dengan isteri aku, nak tengok
apa dia punya reaksi. Tu. Aku pun saja lepas minum, aku kata, yang abang cerai kamu pergi ni. Oh, kawan ni kita hang gila ke apa main. Tu. Kan? Benda ni tak boleh lawak-lawak. Kan? Wa ima, kalau isteri dia paksa pun, abang ceraikan saya. Kan? Banyaklah konflik dalam rumah tangga ni tu. Abang, saya tak tahu abang cerai saya. Kan? Tu. Dia pun tak boleh, dia pun takut ke apa, dia kata tak apalah saya ceraikan. Jatuh. Lepas tu dia nak mengadu pula, adalah orang mengadu kata, Ustaz, isteri saya paksa saya, Ustaz. Paksa tu tak jadi apa lagi. Kecuali isteri hang ambil senapang buka kepala hang. Tu boleh. Kan? Itu bukan paksa. Itu sebenarnya adalah ujian kepada hang. Hang tahan tak tahan mental. Mesti kena ya. Allah Ta'ala kata, tidak akan beriman seorang itu selagi mana kamu tidak diuji. Allah uji. Kita ni hari-hari, celek mata kita pagi ni dan pagi ni, Allah bagi kita kehidupan begini, sampailah kita nak pejam sekejap lagi, ada je ujian. Sama ada kita sedar ataupun tidak ya. Untunglah tuan-tuan, walaupun diuji, tuan-tuan tak sedar sebab tuan-tuan, iman tuan-tuan kental. Kan? Ada pertimbangan di situ. Allah Ta'ala bagi kekuatan. Kekuatan semua Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita hidup begini kan. Kita boleh celek mata, kita pun kata Alhamdulillah. Kan? Kita pun, Allah pilih kita pula tu mari semayang. Dalam hujan-hujan lebat tu, Allah baru uji hujan saja tuan. Hujan air, bukan hujan api. Bukan hujan senjata ni. Kan? Tu. Kita main tu. Tu yang kata mujahadah tu. Tu sebab tuan-tuan jadi hebat pasal tu lah. Mujahadah tu. Pengorbanan. Kan? Tak bangun kelipuk atas katil tak jadi juga. Kan? Tu sebab apa? Datang tu. Kan? Panggilan tadi tu hidayah. Hayya 'alas salah tu hidayah. Kan? Hayya 'alal falah ni apa? Marilah menuju kemenangan. Falah tuan-tuan, kemenangan, segala kemenangan tuan-tuan akan dapat. Satunya automatik dah tuan-tuan akan dapat apa? Pahala seumpama dunia serta isi dia tuan-tuan. Nak cerita tak tahu. Macam mana ni dunia serta. Nak cerita tak tahu. Tuan-tuan, kita mati besok kita tahu. Apa pun cerita dia, mati besok kita tahu. Nak mati kan ni? Sebelum mati ni tak tahu lagi. Manusia ni sebab dia tak tahu semua tu. Syurga, neraka. Orang kafir ni pun dia tak tahu. Dia tak nampak lagi syurga, neraka. Kan? Dia tak tahu, tak pernah dengar lagi cerita yang kata malakal mautnya, yang ceritanya malaikat azabnya, dia pun tak pernah dengar cerita. Kita ni dengar dah. Tapi ada orang tak ambil tibar pun. Dengar tu. Dengar hari-hari ni tuan. Kan? Neraka ni semua seksa neraka. Ya Allahu Akbar tuan. Kan? Tapi tak juga. Tapi masih lagi ditangguh-tangguh. Tak apalah aku nantilah. Nantilah pencen sikit. Tuan-tuan, mutakhir ni tuan-tuan tak sempat orang nak pencen dah. Pencen, raw duit di KWSP tu 250 ribu. Mati esoknya. Dapat ke siapa duit ni kan? Dapat orang yang hidup. Dapat kepada orang yang hidup. Kita jenuh lah kerja 40 tahun, 30 tahun kan. Kut-kut nak dapat habis. Tak ada nak buat apa. Mati juga engkau abu. Tu. Kan? Jadi, tu yang kata kehidupan ini adalah satu kenikmatan dan kesempatan yang Allah bagi dekat kita. Kan? Tu. Kemudiannya, tidaklah, tu. Kalau sekadar kita kata mulut di mulut saja, kawan kita memang melawak jenis macam tu, kawan pun tak itu kan. Kan? Walaupun dia cakap tu, tarik tu satu macam, hang ni memang kapiak betul ya. Kan? Tapi dia tidak itikad dalam hati. Itu kita kena jaga juga. Yang kata lidah ni. Dia ada situasi, dia ada ketika-ketika yang mana kadang-kadang dia sampai ke dalam ni. Punya marah, punya dendam ni. Sampai ke dalam ni. Tu yang bahaya tu. Kan? Maka dia jadi apa? Dia menormalisasikan. Dia kata tak apa kot ni boleh kan. Dia bukan kira boleh tak boleh. Kan? Sesama Islam ni tak boleh. Benci kat dia macam mana pun tak boleh nak kata kapiak. Beritikad lah. Kau takat mulut ni tak apa.
Takutnya selalu dah jadi darah daging dah. Dia sebut tu je. Takut nanti kita duk sebut-sebut tu, nak sebut la ilaha illallah tak lepas, sebut tu je. Oh, takut tuan. Kan? Jadi itu sebabnya Islam suruh jaga semua tu. Kan? Kemudiannya, kerana dan batal, kerana mengapa ini ia itikadkan orang beragama Islam itu kafir, maka semacam itu pada beraktikad agama Islam itu agama kafir. Sebab apa dia kata agama Islam itu agama kafir? Itu yang berdosa besar dia. Dengan kerana itu jadi kafirlah ia. Adapun jikalau dikatanya, kepada saudaranya, hai kafir atau engkau kafir, tetapi qasadnya berkata demikian itu menemplak dan marah akan dia dengan sebab tabiatnya seperti kafir, maka tidaklah ia menjadi kafir. Tegur kawan-kawan, jangan buat macam ni, orang kafir dia buat macam tu, jangan menyerpot, kan? Belum lagi dianggap kafir. Tetapi memperbuat akan maksiat besar. Kerana pada mazhab ahli al-haq tiada jadi kafir dengan sebab memperbuat dosa besar seperti membunuh dan berzina dan berkata saudaranya hai kafir, serta tidak itikadkan agama Islamnya itu agama kafir. Berzina tak kafir je tuan. Kan? Tu. Membunuh orang tak kafir lagi. Berdosa besar. Mati saja tuan-tuan. Itu sebab Nabi nasihat kita, janganlah kau mati membawa dosa, sombong, wa'imah sebesar zarah pun, kamu akan diazab. Bukan tentu tuan-tuan. Kena azab ni bukan kata bawa dosa besar. Mati bawa dosa kecil. Mati asal bawa dosa saja, kena seksa. Allah tak kira kecil ke besar. Kan? Itu sebab Nabi kata, mati jangan bawa dosa. Allah dah tak kira hamba dosa kecil, dosa besar, dia akan azab. Kalau dosa kecil, dia azab sekadar nak hapuskan dosa tu. Tak tahulah dosa kecil ni macam mana berapa tahun kita kena bekak dalam api neraka. Tapi adakah sama kalau kita kena azab dengan orang kafir? Kan? Orang kafir kena azab, kita pun. Adakah sama azab? Tak. Orang kafir ni tuan-tuan, sebelum mati pun dia kena azab, tengah-tengah nak mati pun kena azab, lepas mati pun kena azab, sampai bila-bila dia akan kena azab kalau orang kafir ni. Kan? Sebab apa? Allah suruh malaikat azabnya. Sebab maintain kafir, mati kafir. Kan? Tuan-tuan, kenapa ada hari pembalasan ni? Kenapa ada yang orang etis, orang cerdik pandai ni setengah-setengah dia tak percaya? Dalil dia kata apa? Tak, mana boleh dia kata. Kan? Tulang kita dah hancur, apa semua, jasad semua dah hancur. Takkan nak boleh ada hari kebangkitan lagi? Tu. Kan? Tuan-tuan, kenapa ada hari kebangkitan? Allah lebih mengetahui. Saya kita contoh. Kalaulah tidak ada hari kebangkitan, agak-agak manusia nak jadi apa tuan? Kan? Yang perempuan kena rogonya, yang kena tipunya, yang menyakaunya, yang pukul orang ikut suka. Yang kaya, yang miskin. Kalaulah tidak ada hari pembahasan, manusia ni nak apa? Kita pun sendiri kata, biar aku jadi orang kaya. Senang. Alang-alang hidup. Kan? Nak jadi kaya ni saya cerita, tipu orang ke, curi duit orang ke, jadi kaya. Ya, sebab Allah kata, hari pembalasan besok tu, aku nak bagi keadilan. Aku bagi hang kaya dulu kat dunia, hang buat apa? Aku bagi hang miskin dulu, hang buat apa? Tu. Kan? Orang yang kaki rogol, dia akan kena. Kat dunia boleh lepas. Sebab hang ada duit, hang boleh ambil lawyer bagus-bagus. Hang curi duit orang, boleh lepas. Hang merompak orang, boleh lepas. Bunuh orang pun boleh lepas. Kan? Tipu orang, ambil duit orang pun semua. Boleh tangguh-tangguh lagi, tak apa. Tangguh. Besok dekat akhirat, Allah balas. Tak tangguh dah. Allah kata, hang dulu kat dunia lepas, okey, hang kat sini, memang hang kena.
Sebab apa? Allah tahu dia, Allah tanya manusia tu, Allah tahu dia nak jawab apa. Dia nak kata apa, Allah tahu dah. Dia nak kata apa tu tunggu, bukan menunggu hari kiamat tu, hari akhirat tu. Sebelum tu Allah dah tahu. Tu sebabnya dalam Quran Allah kita duk baca dah kan. Allah dah rakam, itu Quran tu ada skrip. Berlakunya hari kiamatnya macam mana, perhimpunan kat padang mahsyarnya macam mana, kita daripada kubur pergi ke padang mahsyar. Yang Nabi kata apa? Manusia ni semua bertelanjang. Tu semua akan berlaku tu. Akan berlaku. Nabi cerita tu macam benda tu ada depan mata sahabat-sahabat. Kan? Melintas di tiannya macam mana. At the end sekali masuk syurga, masuk neraka. Itu balasan dia. Itu keadilannya. Kan? Itu sebab ada hari pembalasan. Kalau tak ada hari pembalasan, tak tahu manusia nak jadi macam mana. Kan? Itu sebab Allah yang tu. Allah bagi rezeki semua. Allah bagi kekuatan semua. Allah bagi ilmu untuk hang hidup kat atas dunia ni. Hang kena pilih. Hang kena pilih. Nak jadi baik, nak jadi jahat. Allah kata, hang kena pilih. Kan? Di alam sebelah sana tu, ada satu nikmat yang namanya syurga, dan satu tempat namanya azab. Hang kena pilih juga. Bukan hang mati pun hang kena pilih. Hang duduk tengah-tengah hidup ni, hang kena pilih. Kan? Dah mati baru nak pilih, tak ada. Tuan, sepanjang kehidupan kita tu, dimulai dengan duduk dalam kubur tu, tak ada lah. Nak baca Quran kan nak baca. Itu sebabnya matinya manusia ni minta balik. Kepada Allah minta balik. Berapa lama? 5 minit saja. 5 minit saja tuan nak balik tu. Sebab dah nampak dah semua. The value of tu. 5 minit tu. Beramal tu. Yang Allah bagi kat atas muka bumi dia 24 jam. Apa pun dia tak buat. Tak ada lah. Allah kata aku dah bagi engkau masa yang cukup dah. Satu hari 24 jam. Kau bagi hang umur sampai 63, sampai 70, sampai 120. Hang buat apa? Mati pun nak teringat. Tapi Allah tak ada lah nak beletiak kan. Allah tak nak beletiak memang kebala. Allah balun terus ya. Allah perintah kepada malaikat. Allah kata dia ni mati hang balun. Balun lah. Kan? Tu. Sampai masa dia datang. Dia tak ada akan satu saat ke satu saat lambat ataupun satu saat cepat tak. On the dot dia sampai. Yang kata malakal maut tu. Dengar tu pun dah takut tu tuan. Qul yatawafakum malakul maut allazi ukila bikum tu. Apabila datang malakal maut itu. Allahu akbar. Dia tak kata datang Israel. Kalau Israel tu lembut sikit. Malakal maut. Orang kafir ni dia tak pernah terfikir, dia tak pernah dengar cerita yang kata malaikat azab ke malaikat maut ke, dia tak kisah. Cuma dia pernah dengar apa? Angel. Angel tu lembut lah sikit, angel. Kan? Kita dengar malaikat maut ni pun, oh ya Allah. Kan? Bila tu imam macam iza zulzilatil ardu zilzalaha tu, oh ayat tu pun pusing-pusing. Kita dengar pun gerun lah. Pada orang yang gerun lah. Orang dengar pergi lagu apa pun tak ada. Kan? Jadi, syukurlah. Kan? Syukur tuan-tuan bila Allah pilih kita jadi orang baik-baik. Sebab ramai lagi Allah tak pilih pun. Kan? Kita ni di sisi Allah apa yang special sangat tak tahulah manusia ni. Yang Allah cipta manusia ni. Kan? Dalam ilmu Allah tu manusia makhluk yang pertama. Apa special kita tak tahu. Kan? Halo. Dia fikir-fikir, kot Nabi Muhammad tu ialah kot. Kan? Kita ni. Sebab suka, Allah suka kita ni. Tu dia cipta kita ni. Dia bagi kita Islam. Dia suka tengok kita solat. Dia pilih kita jadi solat. Kan? Orang lain tak suka. Tak pilih. Duk kita tengok, siapa dia ni? Syukur namanya. Kan? Jadi Allah kata apa? Lambang syukur tu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukur aku tambah nikmat.
Kamu kufur, azab aku amat pedih, kata Allah Ta'ala. Kan? Azab ni tuan-tuan tak tahu nak cerita lah. Habis. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah katanya hadis yang dikeluarkan Abu Isa Tirmizi dengan katanya An Sabit ibni Ad-Dahhak radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal 'abdi nazran fima la yamlik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada atas seorang hamba itu nazar pada barang yang bukan miliknya. Nazar. Kan? Dia sumpah lain, nazar lain. Kita tak boleh bernazar atas bukan hak milik kita. Contohnya, kan, bapak kita nak mati. Dia kata bapak bernazar lah. Nak nazar, nanti kalau bapak mati, kan, kereta Tok Imam tu hampir ambil kan. Kan? Apa kena mengena hang yang Tok Imam? Kereta Tok Imam dengan hang. Tu bukan. Tak payah ikut. Kan? Tak payah ikut. Orang mati tak payah ikut. Kan? Nazar macam itu pun salah. Bukan hak hang. Kan? Yakni seorang yang berkehendak berbuat nazar atau mahu memerdekakan hamba padahalnya barang yang mahu dinazarkan itu tidak ada dalam tangannya. Yang hang pergi nazar suruh anak hang ambil kereta imam tu pasal apa? Ada masuk share ke apa? Kan? Jadi, yang tidak ada dalam tangannya. Nak bebaskan hamba. Dia pun tak ada hamba. Hamba orang lain nak bebas. Kan? Habis. Dan belum ada apa satu daripada itu masuk miliknya. Maka ia pun menazarkan. Nasihat tiada sah nazarnya. Dan katanya seperti seorang mahu membeli kambing atau kerbau. Dan telah dilihatnya kambing dan kerbau yang mahu dibelinya. Tiba-tiba dikatakan wajib ke atasku menyembelih kambing dan kerbau itu. Padahal belum lagi dibayarnya. Tu. Dia nak sembelih korban. Dia pergi kat kandang hamba Allah tu. Dia pergi tunjuk je. Aku ingat aku nak sembelih kerbau ni satu. Lembu ni seekor. Kan? Besok dia pun main sembelih. Tu. Kan? Mengamaklah dia punya token lembu tu. Yang habis sembelih lembu aku pasal apa? Tak boleh. Bukan hak kita. Makan pun dah jadi haram dah. Itu sebabnya jadi macam-macam sekarang ni kita tengok konflik masyarakat sekarang ni kita tengok. Kan? Yang atas jalan raya. Yang cara bermasyarakat macam masyarakat. Kan? Kadang-kadang cakap ni macam tak ada agama cakap. Kan? Tak kira lah kau nak pilihan raya tak pilihan raya kan. Cakap macam tak ada agama. Bahaya tuan. Makin lama tuan. Dunia ni, Nabi kata apa? Dunia ni makin lama makin teruk. Makin lama makin banyak fitnah dia. Sampai satu ketika bukti ni tak perlulah. Janji orang lain ramai orang kata betul ya. Walaupun benda tu salah. Tu dah tukar. Tu Nabi dah sebut 1500 tahun dulu. Itu sebabnya Nabi kata apa? Setiap alam yang kita lalui ni, dia makin susah. Dia takkan jadi senang. Contoh kita duduk alam rahim dulu lah. Duduk situ kita kempur dalam perut tu kan. Tak pergi ke mana pun. Mak kita pergi, kita pun pergi. Mak kita minum, kita pun minum. Tu ya. Keluar kita ke alam dunia ni. Seorang-seorang saja. Yang rasa nikmatnya, yang rasa bahagianya, yang rasa selesanya, orang beriman. Orang yang tahu bahasanya ini tempat sementara saja. Tu pun teruk juga, diuji juga. Maka kita kena pandai maneuver tu. Nak mengelak ataupun nak menghindar daripada sifat, nak menghindar tak boleh. Kan? Tu. Jauhi daripada sifat-sifat mazmumah. Tu ujian tu. Sama ada kita rasa berat ataupun ringan, tu. Atas pertolongan Allah. Dia sebab most of orang beriman ni dia tak berasa lah. Dia tak berasa ujian, dia tak berasa. Kan?
Sebab dia tahu, dia menilai suasana dan keadaan tu. Masuk pula kita ke alam kubur. Jadi susah tak? Susah kalau dia tak cari kesenangan. Susah dia. Kan? Tu. Akal ada tak? Ada macam mana kat dunia tu. Tapi berbezalah. Dia limited edition. Walaupun dia punya akal tu sebab apa? Allah kata sebab nak bagi hang jawab tu ya. Nak bagi hang fikir ni, sekali lagi ni dua malaikat ni datang, dia tanya hang jawab ya. Dia tak fikir dah. Nak kono kot lain tak fikir dah. Jawab tu, bersedia untuk jawab tu. Kalau dia bersedia, kalau dia tak bersedia, dia fikir, aku lepas ni habis. Kan? Itu sebab orang dalam kubur, penghuni kubur, dia tak tahu. Walaupun dia ada kesedaran. Ada, macam kita. Kan? Dia tidak terfikir untuk nak fikir apa. Kita ni berapa lama dah duduk dalam kubur? Tak. Dia tak terfikir pun. Kita yang atas kat atas dunia ni fikir. Kita yang tahu. Nabi Adam sekian-sekian tahun, Nabi Nuh. Tok Wan kita sekian-sekian tahun. Kita masuk dalam kubur tak fikir dah. Kita ni berapa lama dah duduk ni tak. Itu sebab kita ketika mana ditanya besok di akhirat besok. Kau ni duduk dalam kubur berapa lama? Alah, 1 malam, 1 hari tak. Tak rasa macam tu. Time factor. Kita masing-masing tahu. Sedar. Kesedaran dia sebab apa? Allah nak bagi dia rasa nikmat. Kalau dia dapat nikmat dalam kubur. Duduk dalam taman syurga, indahnya. Kan? Kalau dia kena azab, fikir dia tentang azab. Hari ni azab, besok adab. Allah. Tu. Dia punya akal yang Allah bagi. Kan? Kemudian, dan kerbau yang mahu dibelinya itu tiba-tiba dikatanya wajib atasku menyembelih kambing dan kerbau itu. Padahal belum lagi dibayarnya harganya dan belum pun akad jual beli dan tidak masuk dalam miliknya. Maka nazarnya tidak sah dengan dalil sepotong hadis dalam masalah di atas tadi. Dan seperti seorang berkata ke atas abdi dan jariah milik orang, aku merdekakan abdi atau jariah ini, maka tidak sah. Hak orang ni tak boleh. Kita nak buat sesuka hati. Kan? Tu. Kita nak pinjam pun tak boleh. Kena minta izin daripada tuan dia. Kita tak boleh masuk ambil kunci kereta, kita pun pakai. Dia ni buat macam kereta dia pula. Tu. Islam dia nak menjaga hak tu. Tu yang kata Islam ni. Kan? Habis. Maka tidak sah merdekanya. Sabda Nabi SAW. Wala inul mu'minin kaqatilih. Dan orang yang melaknat satu orang mukmin itu seperti dosa membunuhnya. Melaknat pun tak boleh. Kan? Tadi nazar. Ni laknat pula. Melaknat orang mukmin itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahumullah dalam syarah Muslim. Sangat-sangat haram melaknat orang Islam itu. Maka ini tiada khilaf baginya. Kan? Melaknat orang. Aku laknat. Sumpah laknat. Dia akan makan sumpah tu balik. Kan? Doa tuan-tuan kita melaknat orang ni. Naik ke atas tu. Allah bawa, malaikat bawa naik ke atas tu. Kalau bukan betulnya, kalau salah, dia akan datang balik, timpa kepada orang yang berdoa itu. Itu sebab Islam dia tidak menggalakkan sikit-sikit melaknat, sikit-sikit melaknat. Kan? Kuasa melaknat pun bukan manusia. Manusia tidak boleh melaknat sesama manusia. Allah saja. Bunuh pun tak boleh. Bukan kata bunuh manusia. Bunuh binatang sewenang-wenangnya pun tak boleh. Hukum membunuh ni Allah saja yang boleh. Kita nak bakar haiwan, nak bunuh. Kan? Katalah serangga tu. Kerangga. Semut merah kan, yang besar. Kita tak boleh bakar dia. Kau nak halau dia. Kan? Dekat pokok jambu tu selalu banyak Untuk ambil daging ataupun tulang-tulang tu, untuk bubuh dekat akak dia perdu tu, besok dia akan turun lah tu. Untuk spray bawah tu. Kan? Bakar tak boleh.
Kita bukan kuasa untuk bakar. Apatah lagi bakar orang. Kalau nama dia bakar, okey. Macam dulu kat Kuala Selangor ada cendol bakar. Tu yang kata manusia ni pun kadang-kadang 3 suku kan. Pantang dengar pelik sikit. Cendol bakar, berebut orang pergi. Tengok-tengok bukan dia bakar cendol tu. Nama yang buat cendol tu bakar nama dia. Allahu Akbar. Lah tutup lah. Tu. Allahu Akbar. Macam mula-mula keluar dulu apa? Kopi ikat tepi. Kita pun ingat apa satu jenama baru lah. Saya pun pergi lah beli nak tengok lah. Ni apa yang ikat tepi? Ikat tepi Ustaz. Ini ilah tu. Dia jadi satu trademark tau. Kopi ikat tepi. Dari macam ni. Kopi yang dekat Rembau tu apa? Kopi power tu. Kopi 541 ke apa? Tu. Macam-macam orang Melayu. Pantang dengar. Tu. Yang ada satu influencer tu. Apa nama dia? Apa? Ameng apa? Khairul Ameng apa? Menu dia telur goreng kicap. Berbaris dekat 1 kilometer. Telur goreng kicap ya. Kita buat pun lagi sedap. Tu sebab nama tu. Buat orang ramai pergi. Ni satu macam. Tengok-tengok. Ambil kau. Telur goreng kicap. Kan? Tu. Tu mutakhir ni. Tak tahu ni ke depan ni apa tak tahu lagi. Punya 3 suku manusia ni makin 3 suku lagi ya. Ya Allah Akbar. Berbaris tu yang kata tak ada duit tu. Asyik tak ada duit saja tuan. Kita ni kufur nikmat. Kalau Allah kata ini manusia, kau ni apa ni aku bagi macam-macam kau cakap tak ada duit lagi. Asal cuti panjang tu pi anyai. Tak apalah nak pi tak apalah. Aku suka hang lah nak pi. Asal cuti saja tuan, penuh jalan raya ni. Kata minyak mahal. Penuh je jalan raya. Pantang ada raya. Kita silap Malaysia ni. Patut jalan raya tu jangan buh jalan raya. Buh jalan lain pula. Sebab raya tu, raya punya pasal raya Hindu pun penuh, raya Cina pun penuh. Christmas pun penuh. Macam-macam raya penuh. Orang Melayu saja ada 2 raya dah. Lepas tu pilihan raya pula lagi jenuh. Tak tahulah Malaysia ni. Kena tukar nama lain lah. Jalan dia jangan buh jalan raya. Siapa pergi buh raya tak tahulah. Kan? Habis. Kata Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala. 7 suku kita berhenti ya. Di dalam syarah Muslim sangat-sangat haram melaknat orang Islam itu. Maka ini tiada khilaf padanya. Tu. Melaknat orang Muslim itu haram. Tu haram. Kan? Tu. Maka ini tiada khilaf padanya. Telah berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa dia? Imam Ghazali ya. Dan lainnya tiada harus melaknat seorang daripada orang-orang Islam dan binatang pun tak boleh. Dan binatang kita tak boleh. Ayam yang kita belah tu kalau kita laknat dia pun tak boleh. Satu hari sahabat-sahabat ni dalam rombongan perdagangan. Kan? Lepas tu adalah seorang sahabat ni, gembala unta ni, masa nak bergerak daripada pemerintahan dekat rakyat tu nak bergerak, nak orang kata apa? Nak meneruskan perjalanan tu, unta tu dah mogok. Tak mau berjalan, tak mau bangkit. Kan? Gembala ni bedal dia dengan maki seranahnya. Unta ni pemalai dalam apa semua tu. Sahabat dengar saja. Sahabat pun cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, si Polan tu tadi, unta dia tak mau bergerak, tak mau bangkit dah. Boykot. Dia hantar unta tu, dia pukul macam-macam, dia kata macam-macam. Kan? So Allah kata kat sahabat ni, kau bagi tahu dia, turunkan semua barang tu, lepas unta tu belah. Sebab unta tu telah dilaknat. Itu binatang. Kan? Sama lah juga macam kita nak sembelih lembu tu lah. Lembu ni lari pula, kita pun macam-macam maki lembu tu. Kan? Menghajak lembu. Mulut kita ni susah cerita lah. Kan? Mulut tu lah sedap sungguh. Maki orang ni memang sedap kan?
Besok kena azab pun sama juga ah. Kan? Keluar daripada mulut ni macam Allahu Akbar. Kan? Tu. Nak cari salah orang, nak cari salah ni tuan-tuan. 1001 macam salah boleh. Contoh kita bukan nak kata dia sebab tu kerja dia. Contoh kan. Contoh ada satu ni lah. Kau dia nak cari salah orang. Dah ambil lesen dah. Nak cari salah. Ni awak tayar tak ada bunga ni. Kena juga tuan. Kan? Mesti kena mah. Tapi tuan-tuan Allah Ta'ala tuan. Kan? Allah Ta'ala cukup tak suka manusia ni buat dosa. Kan? Apatah lagi dosa besar-besar. Apatah lagi dosa sesama dengan manusia. Kena atau tak kena tuan-tuan? Kena tak kena? Sebab engkau telah melakukan satu dosa ke atas dia dan kau aibkan dia pula. Kena atau tak kena? Oh jangan main tuan. Kan? Allah itu adil, dia balas. Dia balas juga. Kan? Habis. Maka tiada farik antara melaknat orang fasik dan lainnya, dan tiada harus melaknat kafir yang mati atau yang hidup dengan bertentu orangnya, melainkan orang yang telah tetap mati kafirnya dengan nas atau. Walaupun kita melaknat orang mati pun tak boleh. Kalau dia kafir tak apalah. Kalau kita Islam. Kan? Punya benci sangat manusia ni. Sebut nama dia lah. Oh, boleh orang pun. Tak boleh. Kan? Jadi untuk nak mengelakkan dosa-dosa macam tu kan. Peduli kan. Sampai dah. Kan? Kalau ada benda-benda tu. Jangan kita baca. Terus delete dia. Kan? Tu. Kita jangan menambahkan stres. Kan? Ni kita tengok mutakhir ni ramai manusia, ramai masyarakat kita ni stres. Kan? Budak-budak muda ni yang pergi tidur atas motor tengah jalan tu sebab apa? Stres tu. Kan? Satu hobi yang orang kata apa? Merosakkan diri sendiri. Sedangkan Allah kata apa? Wala tulqu ila tahlukah. Jangan kamu orang kata apa? Merosakkan diri kamu. Yang kau cari satu hobi pula, naik motor menerap betul kau mengganggu lalu lintas lagi, mengganggu orang. Oh bahaya tuan. Bau ni kat mana ke? Yang geng-geng motor ni. Mati habis semua. Ha? Mati tu sebab apa? Orang menyempah tu. Mengganggu orang. Kan? Jadi kita jangan Allah dah kata dah, kau pelihara ni, kau kena jaga ni 3 perkara ni. Kau jangan zalim sesama manusia, jangan zalim binatang, jangan zalim alam sekitar. Kau jangan ikut suka mengotorkan alam sekitar ni. Itu sebab kebersihan ni dalam Islam ni diutamakan. Kan? Habis. Seperti kematian Abu Jahal dan Abu Lahab dan yang serupa dengan keduanya, maka iaitu harus melaknatnya dengan sebab telah ditentukan oleh syarak mati mereka itu dalam kafir. Abu Lahab boleh. Betul, Abu Lahab ni belum mati lagi. Allah laknat dah. Surah tu pun turun, dia ada lagi tu. Kan? Tapi dia kata hati gelap ni tak. Hati gelap ni dia Allah tuan. Abu Lahab ni tuan. Abu Lahab kan. Itu yang kata manusia dia pilih sendiri. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni bukan siapa dengan dia tuan-tuan. Suku sakat dia tu. Dia pun kenal Nabi Muhammad ni macam mana. Kan? Dia tahu Nabi Muhammad ni daripada kecil lagi dia tahu. Kan? Tapi tidak memilih untuk beriman dengan Nabi. Apa yang Nabi bawa, dia tak mau terima. Tengok. Manusia tu pilih kan? Dia pilih sendiri. Kan? Jadi Allah tuan-tuan yang maha kaya, yang maha bijaksana tu masih lagi memberi peluang kepada manusia. Walaupun Allah boleh saja nak kontrol kita kan. Dia set kita okey yang buat ni dah. Dia bagi peluang kepada manusia untuk mencari kehidupan. Ikut suka nak cari ketenangan ni macam mana? Ikut. Kalau hang cari ketenangan ikut aku punya modul,
Hang selamat, Allah ada. Hang pilih sendiri. Habis. Hang kata minum arak tu boleh tenang. Hang minum arak. Tenang tak? Tak tenang juga. Kan? Setengah orang duduk dalam bar tu relax. Kan? Dia ingat dia tenang. Tak tenang kan? Habis macam mabuk tu okey. Habis mabuk. Tak tenang. Allah kata, hang nak tenang, hang cari aku ya. Aku bagi tenang. Ala bi izrinillah ijal mana qulub, Allah kata. Ala bi izrinillah hati yang tenang. Kan? Anak tenang, inna solat alizikri. Anak senang ingat aku. Tenang lah. Kan? Tak tahulah tuan-tuan dalam syurga ni tenangnya macam mana. Kan? Susah hati tak ada. Letih pun tak ada. Lelah pun tak ada. Mengah pun tak ada. Atas dunia ni, mengah ada, lelah ada, semput ada. Kat syurga tak ada langsung. Tu dia punya nikmat yang Allah nak bagi tu. Padahal bukan lama sangat kita beramal pun. Kan? Walaupun umur 70 tahun, Allah tak kira daripada umur setahun tu. Sampai ada akhir balik, okey. Sampai usia matang, kau jahat balik. Aku nak tengok hang di ujung tu. Hang sempat dah bertaubat. Taubat dah, okey. Tak lama pun. Itu sebabnya, Nabi kata, bila orang tanya, hang dalam kubur tu berapa lama? 2 hari kot, kau 1 malam aku tidur. Tu yang kata, masa ni Allah, kenapa Allah bersumpah dengan masa? Wal as, wal fajr. Masa ni Allah saja yang tahu. Allah yang kontrol masa. Itu sebab macam mana pemuda Al-Kahfi tu boleh tidur dalam gua tu 309 hari. Allah freezekan masa tu. Sama macam Nabi Muhammad naik. Sign dia buat calculation. Itu sebabnya ceramah Isra wal Mi'raj ke apa semua ni kan, tentang Nabi Muhammad SAW, cerita apalah setiap tahun. Tak pernah jemu. Sebab apa? Setiap tahun tu dia akan ada kajian yang manusia ni Allah bagi ilmu, dia makin kaji. Sekarang ni saya tengok dia kaji masa tu kan, kecepatan masa tu. Dulu Mak Saleh ada buat cerita time tunnel kan. Dia freeze masa tu. Itu sebab kita duduk dalam syurga. Kenapa selama-lamanya? Masa tu Allah freeze. Bilangan masa, hitungan hari dah tak ada lah situ. Allah dah freeze masa tu. Sama macam perjalanan Nabi Muhammad. Kalau ikut ukuh makalnya, Nabi kena terjah 3,500 tahun. Daripada langit pertama nak pergi langit ke-7. Kan? 3,500 tahun. Nabi pergi malam tu, balik malam tu. Kita, Allah suruh kita terima tu. Jangan fikir banyak-banyak. Islam ni tuan-tuan, walaupun Allah bagi akal untuk fikir, ada yang kita kena fikir, ada yang kita tak boleh fikir. Allah suruh terima je. Kan? Paling simple dia, kita tengok. Beruduk ni, beruduk. Rukun uduk ada 6, rukun anggota uduk ada 4. Kan? Basuh mukanya, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Tangan pun, yang mana kata tangan? Allah kata tasni ya. Kalau ikut hukum akal, yang kotaknya mana? Ketiak kan? Pasal apa tak basuh ketiak? Ada orang nak petikai? Orang tak buat kajian lagi. Kan? Ni basuh kaki pun lepas, pukul lali ya. Yang kotaknya mana? Celah kangkang. Pasal apa tak basuh celah kangkang? Tu. Hang buat ya, hang tak boleh komplain. Tu Islam. Percaya kepada Allah, rukun iman, percaya kepada Allah. Hang kena kaji dulu kan hang ni? Hang baru percaya? Tak. Kita hidup-hidup sekolah pun kita percayalah. Yang bagi percaya tu siapa? Allah Taala. Dalilnya apa? Keliling ni. Kemudian tu barulah kau kaji. Tapi kaji Allah tak sampai-sampai. Tuan-tuan, itu sebab manusia ni kenapa dia sembah berhala. Setengah manusia ni dia nak percaya, dia nak percaya. Seeing is believing. Dia tengok baru dia percaya. Dia tak boleh nak ni, kan? Kita ni alhamdulillah dah. Allah pilih di antara ramai-ramai bilion manusia ni, Allah pilih kita untuk percaya dia. Kan? Tu. Jadi syukur banyak-banyak.
Minta ke Allah mati dalam imannya. Habis. Maka iaitu harus melaknatnya dengan sebab telah ditentukan oleh syarak mati mereka itu dalam kafir. Last. Melaknat orang kafir itu bagaimana yang seharusnya? Macam mana kita nak yang harusnya melaknat orang kafir itu? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, dan harus dilaknat puak-puak orang kafir ni seperti dia kata, la'anallahul kuffar. Dikutuk Tuhan akan orang-orang kafir itu. Di sisi Allah memang Allah tak pandang orang kafir pun. Allah kata apa dalam Quran? Orang kafir ni kalau ni dibandingkan dengan sayap nyamuk tu, kan? Macam sayap nyamuk. Tak ada. Walaupun kafir, Allah biar mereka tak. Rezeki dia dapat. Apa orang beriman ni dapat, dia dapat. Kan? Tapi pada mereka, rezeki yang diperolehinya itu akan menambahkan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Sebab dia, bila dia dapat tu, dia tak kata daripada Allah. Dia kata apa? Usaha dia. Allah tanya besok, mana usaha? Mana yang usaha dulu? Tak jawab pun usaha. Kan? Dan seperti apa? La'anallahul yahudu wal nasar. Dilaknat Tuhan akan Yahudi dan Nasrani. Tu. Sampai ke akhir hayat dia orang ni kena laknat. Wallahu alam. Seperti mana yang dijanjikan, maka kita pun sampai sini saja. Kata Malik Ridwan, sampai sini saja. Kan? Sekadar itu dulu dapat kita kongsi, insya-Allah kita sambung lagi masalah 177. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadi rasulah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Allah. Kerana mereka masih bersama kami, Kau rahmati dan berkatilah mereka. Kerana mereka telah meninggal dunia, Kau jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga, Ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa sekian jemaah yang hadir pada pagi yang penuh keberkatan ini, Ya Allah. Muliakanlah kami, jangan Kau hina kami, Ya Allah. Andainya Kau matikan kami, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dalam syurga Firdausmu tanpa hisab, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Kau kurniakanlah kemenangan dan kejayaan kepada seluruh rakyat Palestin dan Gaza. Dan Kau kucak-kacirkanlah kesatuan Israel dan Amerika, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.